Kepada yang nak masuk tender government tu, kau janganlah jadi bodoh pergi bayar orang beribu-ribu semata-mata kau nak keluarkan sijil TCC. Sebenarnya nak keluarkan sijil TCC ni percuma je weh. Jangan jadi bodoh. Dengar je video aku ni, keluar terus TCC kau secara percuma. Alright? Cara dia kau buka je MyTax kau tu. Log in MyTax, lepas tu pergi bahagian ledger, lepas tu download. Kalau dekat situ dia tulis TCC kau tak patuh, bermakna ada dua je sebab dia. Sebab yang pertama, kau tak sampai cukai, kau tak declare cukai. Dan sebab yang kedua, kau dah declare cukai tetapi kau tak bayar cukai. So ada tunggakan lah dekat situ. Bila ada tunggakan, kau ada hutang dekat kerajaan Malaysia. Kalau kau selesai dua-dua benda ni, selesailah masalah TCC kau tu. Kau tengok video aku ni je, percuma.